Hai semua, nama saya Cikgu Khalisa. Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti nama diri. Mari kita lihat buku kerja A, muka surat 4. Okey kelas, apa itu kata ganti nama diri? Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama orang. Apa itu menggantikan? Menggantikan means to replace, okay? Untuk replace nama orang. Kata ganti nama diri digunakan khas untuk manusia, okay? Untuk person, people sahaja. Kita tak guna kata ganti nama diri untuk haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan dan juga benda, okay? Kata ganti nama diri hanya untuk manusia sahaja. Okay? Next. Kata ganti nama diri terdiri daripada bentuk tunggal iaitu satu. Okey, tunggal maksudnya satu. Okey, contoh anak tunggal. Satu-satunya anak. Okey, satu. Dan juga bentuk jamak. Jamak ni bermaksud lebih daripada satu. Okey, more than one. Okey, so ada 3 jenis kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Okey, apa perbezaan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri ini? Jom kita lihat bersama-sama. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama digunakan untuk menggantikan nama orang yang bercakap. Okey, dalam sebuah perbualan, dalam satu conversation, ada orang yang bercakap dan ada orang yang mendengar. Okey, so orang yang bercakap untuk menggantikan nama dirinya sendiri boleh menggunakan kata ganti nama diri pertama. Apa contoh kata ganti nama diri pertama? Okey, jom kita lihat pada jadual yang diberikan. Okey. Okey, lihat baris yang pertama, kata ganti nama diri pertama. Dalam bahasa Inggeris, contohnya kata ganti nama diri pertama, okey, dapat kita lihat untuk perkataan I, okey, I, saya. Senang, dalam bahasa Inggeris, I sahaja sudah memadai untuk menggantikan nama awak. Tapi untuk dalam bahasa Melayu, I bila dia ditranslatekan akan terhasillah beberapa jenis perkataan. Contohnya, saya, aku, hamba, beta dan patik. Okey? Kesemua ini membawa maksud yang sama iaitu I tapi digunakan untuk situasi yang berbeza. Okey, apa perbezaannya? Okey, jom kita tengok satu demi satu. Yang pertama, saya. Okey, saya ni biasanya kita guna dalam situasi yang lebih formal. Okey, saya ketika kita bercakap dengan guru ataupun dengan orang yang lebih dewasa. Okey, kita menggantikan nama diri sebagai saya. Okey, contoh kalau saya sedang mengajar. Nampak tak saya sedang menggunakan perkataan saya untuk mengajar. Okey, dalam situasi lebih formal. Okey, kedua, aku. Aku ini awak gunakan apabila kita bercakap dengan orang yang lebih kita rapat. Okey, seperti kawan baik ataupun adik-beradik. Okey. Next, hamba. Hamba juga membawa maksud I iaitu saya. Tapi hamba digunakan pada zaman dahulu. Okey. Zaman Hang Tuah, Hang Jebat. Biasanya dalam ayat kita akan ada keyword-keyword yang menunjukkan kita perlu menggunakan perkataan hamba sebagai kata ganti nama diri pertama. Okey, kalau tak faham, kalau confused, jangan risau. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi apabila kita membuat latihan. Okey, next, beta. Okey, beta untuk apa? Beta juga bermaksud saya, I juga. Tetapi beta untuk royalty, untuk king dan queen. Okey, untuk raja dan juga permaisuri. Bila raja dan permaisuri address themselves, apabila mereka hendak menggantikan kata ganti nama diri mereka
apabila bercakap dengan rakyat jelata, mereka tidak boleh menggunakan saya, aku atau hamba. Salah. Okey, raja dan permaisuri perlu menggunakan perkataan better. Okey, contohnya Beta ingin berangkat ke Kuala Terengganu pada esok hari. Okay, means saya nak berangkat ke Kuala Terengganu, tetapi dalam konteks raja dan permaisuri mereka perlu menggunakan beta. Okay, next, patik. Patik pula kata ganti nama diri apabila kita rakyat biasa bercakap dengan raja dan juga permaisuri. Okey, kita tak boleh guna perkataan saya ataupun aku, tak boleh. Okey, bila bercakap dengan raja dan permaisuri, kita perlu bahasakan diri sendiri sebagai patik. Okey, contohnya patik memohon ampun tuanku, macam tu. Okey, next, itu contoh kata ganti nama diri bentuk tunggal. Kita kan ada dua jenis bentuk. Okay, untuk bentuk kedua iaitu bentuk jamak, kata ganti nama diri pertama contohnya ialah kami dan kita. Dalam bahasa Inggeris, okay, kami dan kita ni ialah we. Okay, kalau contohnya untuk tunggal, I. Untuk jamak ialah we. Okay, kami dan kita. Okey, Cikgu Kalisa, apa perbezaan kami dan kita? Okey, kami bermaksud awak semua tanpa melibatkan orang yang mendengar, okey? Awak excludekan orang yang mendengar. Kita means awak includekan orang yang mendengar. Okey, contohnya, let's say awak nak pergi ke tandas. Okey, Cikgu Kalisa izinkan kami pergi ke tandas. Maksudnya awak dan rakan awak hendak ke tandas. Cikgu Kalisa sebagai listener tak nak ke tandas. Hanya awak sahaja yang hendak ke tandas. Okey? Itu kami. Macam mana pula dengan kita? Kita means awak includekan listener sekali. Includekan pendengar sekali. Contohnya, Cikgu Kalisa, jom kita ke tandas. Means three of us. Ketiga-tiga kita pergi ke tandas. Okey? Faham? Okay, baiklah. Next, kata ganti nama diri kedua. Kata ganti nama diri kedua pun sangat senang. Dalam bahasa Inggeris dia merujuk kepada you. Okay, you. Simple. You. Tapi bila kita translatekan kepada bahasa ada beberapa perkataan. Contohnya, awak, tuanku, kamu dan anda. Okey, awak. Awak ni apabila di dalam situasi yang formal, okey. Awak apa khabar? Bagaimanakah dengan progres kerja awak? Okey, macam tu. Kalau tuanku ialah apabila kita merujuk kepada royalty iaitu king ataupun queen, raja dan juga permaisuri. Bila awak bercakap dengan raja dan permaisuri, awak tak boleh addresskan mereka sebagai awak. Awak hendak ke mana? Oh, tidak boleh, ya, salah. Awak kena guna tuanku. Tuanku hendak ke mana? Macam tu, tapi kita tak tanyalah that kind of question. Tapi bila awak bersembang dengan mereka, tuanku, okay, lebih tepat. Okay, next, kamu. Kamu juga bermaksud you untuk situasi yang lebih formal. Contohnya apabila saya bercakap dengan kamu semua, okay. Kamu sudah siapkan kerja sekolah yang saya bagi? For example macam itulah. Next, anda. Anda ni bermaksud you juga. Juga dalam situasi yang sangat formal seperti apabila hendak membuat sebarang pengumuman atau announcement. Contohnya, okay, para penumpang anda diminta untuk berehat seketika. Anda diminta untuk duduk di tempat masing-masing. Itu penggunaan anda sebagai kata ganti nama diri kedua. Okay. Next, bentuk jamak. Bentuk jamak ni means melibatkan ramai orang. Contohnya anda semua ataupun kalian. In English, ini bermaksud all of you. Okay. Okay, next. Kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga, okay, tengok explanation dekat atas tu. Digunakan untuk menggantikan nama orang yang diperkatakan. Dan orang yang diperkatakan itu biasanya tidak ada bersama.
Okay, for example, awak sedang bercakap tentang orang lain. Okay, dan orang tersebut tidak termasuk dalam conversation awak tu. For example, mengapakah Ahmad tidak hadir? Adakah dia sakit? Okey, dia di sini merujuk kepada Ahmad dan Ahmad tidak ada dalam perbualan tersebut. Ahmad tidak datang ke sekolah, mungkin dia sakit. Okey? Ataupun kalau untuk beliau ni biasanya kita gunakan untuk kita address orang yang lebih dihormati. Contohnya, guru besar itu sedang berucap. Beliau sedang menerangkan peraturan-peraturan sekolah. Contohnya, okay. So beliau di sini merujuk kepada guru besar. Kenapa kita gunakan beliau? Kerana guru besar ialah seorang yang dihormati. Okay. Tak boleh menggunakan dia. Okay, next. Kalau baginda. Baginda juga bermaksud dia tetapi untuk royalty, untuk king dan queen. Okay, contohnya baginda Permaisuri akan berangkat ke Kuala Kedah pada esok hari. Okay. Baginda Sultan akan santap pada malam ini. Contohnya macam tu. Okay. Okay. Next, nya. Nya juga bermaksud kata ganti nama diri ketiga juga ya. Okay. Next, untuk bentuk jamak. Bentuk jamak ialah they. Okay. Mereka. Okay. In English kita panggil they. Okay, so mereka ni merujuk kepada lebih daripada seorang. Contoh, lelaki-lelaki itu sedang makan. Mereka datang dari Kuala Selangor. Macam tu. Okay, next. Apakah contohnya? Oh, sebelum tu saya nak tulis translation untuk kata ganti nama diri ketiga. Okay. So, kalau untuk bentuk tunggal, he ataupun she. Okay. Okay, kalau untuk bentuk jamak, they. Okay. Senang. Alright. Jom kita tengok contoh. Okay, yang pertama. Budak itu dalam kesusahan. Kita harus menolongnya. Okay. Kita means awak dan saya. Kita semua harus menolongnya. Kedua. Awak harus rajin belajar untuk berjaya dalam pelajaran. Okay, bila awak sedang bercakap dengan seseorang, awak address dia sebagai awak. Okay, orang yang diajak bercakap. Ketiga, mereka, they. Mereka sedang bermesyuarat di dalam bilik guru. Okay, so untuk yang pertama, kita kata ganti nama diri pertama. Dua, awak kata ganti nama diri kedua, dan ketiga mereka kata ganti nama diri ketiga. Okay, jom kita sambung dengan latihan. Okay, so untuk latihan, isi tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai. Okay, ada 8 pilihan jawapan. Okay, jom kita tengok one by one. Okay, kalau awak tak faham tips saya sebelum memulakan untuk jawab soalan, kita cuba untuk tulis translation dulu dekat pilihan jawapan. Okay, for example, hamba. Hamba, apa maksud hamba? Ingat tak lagi? Kita bincang sebentar tadi. Okay, hamba means I. Tapi merujuk kepada zaman dahulu. Zaman dahulu kala. Okay, zaman hang tuah. Zaman-zaman tu. Baginda means he atau she, tapi untuk royalty. Next, beliau pun sama, he atau she, tapi untuk orang yang kita hormat. Okay, orang yang kita respect. Okay, next, kami. Kami means we. Okay. Kemudian mereka. Mereka ialah they. Kamu ialah you. Saya ialah I. Dan dia ialah he ataupun she. Okay. Jom kita tengok soalan demi soalan. Okay. Nombor 1. Sultan Bakhari sangat sayang akan Puteri Baiduri
kerana apa? Merupakan seorang yang penyayang. Okey, so kata kunci dalam ayat ini ialah Sultan Bakari. Okey? Kerana yang paling tepat ialah baginda, kerana baginda merupakan seorang yang penyayang. Okey? Baginda. Okey. Bila awak dah tulis, boleh cross. Barulah kita tak tertukar. Okey, done. Okey, nombor 2. Itukah novel baru? Okey, new novel yang apa? Kata hendak beli semalam. Okey? Okey. Want to buy yesterday. Okey. Okey. Kata kunci dia tengok kat sini. Tanya Alia kepada kawannya. So Alia sedang bertanya kepada kawannya, itukah novel baru yang awak? Kalau tak ada awak, kamu pun boleh. Okey, kamu dan awak membawa maksud yang sama. Okey. Itukah novel baru yang kamu kata hendak beli semalam? Okey, kata Alia kepada kawannya. Okey, next. Okey, kamu dan nombor 3. Hendak berjumpa dengan Cikgu Rizalman. Okey. Hendak berjumpa dengan Cikgu Rizalman. Okey. Kata Kok Wah kepada Sukian. Okay. Kata Kok Wah kepada Sukian. So, Kok Wah sedang bercakap dengan Sukian. Hendak berjumpa dengan Cikgu Rizalman. Okay. Dia merujuk kepada diri sendiri. So, boleh guna perkataan saya. Okey. Saya nak berjumpa dengan Cikgu Rizalman, kata Kok Wah kepada Sukian. Okey, nombor 4. Aidit dan Herman berasa amat gembira. They feel so happy kerana apa? Berdua dibenarkan mengikuti rombongan lawatan itu. Okay, this one. Were allowed to join the trip. Okay, saya the trip. Okay, kata kunci dalam ayat ini ialah Aidit dan Herman. Okay, Aidit dan Herman means ada 2 orang. Bila 2 orang, kita kena gunakan kata ganti nama diri jamak. Okay, tak boleh guna bentuk tunggal. So, Aidit dan Herman berasa amat gembira kerana mereka. Okay, mereka. Kenapa mereka? Sebab kedua-dua orang ini tidak terlibat dalam conversation, tidak terlibat dalam perbualan, okey? So kita sedang bercakap tentang mereka. Macam tu. Okey, nombor 5. Saya, Fatin dan Osman belajar dalam tahun 6 tekun. Juga tinggal di kawasan perumahan yang sama, kata Yvonne kepada Lim. Okey? Kata kunci kat sini ialah saya, Fatin dan Osman. Okay. Okay, awak nampak tak? Kat sini ada perkataan saya. Saya means awak pun terlibat dalam conversation tu. Jadi, jawapan untuk nombor 5 ialah yang lebih tepat kami. Okay. Kami. Saya, Fatin dan Osman belajar dalam tahun 6 tekun. Kami juga tinggal di kawasan perumahan yang sama. Okay. Next, nombor 6. Pegawai itu dihukum penjara setelah didapati bersalah kerana menerima rasuah. Okay. Dihukum penjara. Okay, apa itu rasuah? Rasuah, right. Okay. Okay, so untuk nombor 6, jawapan yang tepat ialah dia. Dia.
Pegawai itu dihukum penjara setelah dia didapati bersalah kerana menerima rasuah. Okay. Next, nombor 7. Apa akan berangkat? Okay, berangkat ni apa? Berangkat ni means akan meninggalkan tempat itu, leave. Okay. Ke kampung seberang menjelang senja nanti. Okay, kata Hang Mahmud kepada Hang Kadim. Okey, untuk nombor 7, keywordnya ialah Hang Mahmud dan Hang Kadim. Okey, kelas. Zaman sekarang ada lagi ke orang yang bernama Hang? Ada lagi ke nama Hang? Let's say dalam kelas awak, dalam sekolah awak, ada ke orang nama Hang? Tak ada kan? So, bila awak jumpa orang yang bernama Hang, itu bermaksud peristiwa tu berlaku pada zaman dahulu. Dan bila zaman dahulu, mereka tidak menggunakan aku, kau, saya, awak untuk menggantikan nama panggilan. Mereka menggunakan hamba dan juga tuan hamba. Okay? So, nombor 7, jawapannya ialah hamba. Maksud hamba ialah saya. Tapi saya yang digunakan pada zaman dahulu. Hamba akan berangkat ke kampung seberang menjelang senja nanti. Okay, last one. Sapura ialah seorang guru apa mengajar di sekolah kebahasaan Taman Jaya. Okay, so guru. Kata kunci untuk ayat ini ialah guru. Guru ialah seorang yang dihormati. So, apabila kita bercakap tentang orang yang kita hormati, kita boleh menggunakan perkataan beliau. Okay? Beliau. Okay? Sapura ialah seorang guru. Beliau mengajar di sekolah kebahasaan Taman Jaya. Okay. Okay, so itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Kalau nak tahu lebih mendalam lagi tentang bahasa Melayu, boleh join kelas bahasa Melayu di Pusat Tuition Misi Jaya. Jumpa anda di sana. Bye.